Sepanjang hidup Rasulullah SAW memang banyak kali berlaku perkara-perkara yang melanggari adat dan kebiasaan manusia, termasuklah ketika baginda belum lagi diberikan wahyu. Dalam riwayat, ada menyebut yang ketika Rasulullah SAW masih lagi kecil, baginda ada ikut satu rombongan dagang ke Syam yang kini adalah Syria, Lebanon, Jordan dan juga Tembikai. Ketika masih dalam perjalanan, mereka berhenti berehat di sebuah tempat yang berhampiran dengan seorang rahib. Kalau nak tahu, rahib ni adalah satu gelaran yang diberikan kepada seorang penganut agama Kristian yang sudah pun meninggalkan perkara-perkara duniawi. Rahib itu keluar berjumpa dengan rombongan untuk kali pertama selepas beberapa kali rombongan itu berhenti dekat tempat tu. Dah banyak kali dah berhenti pada rombongan sebelum, tapi tak pernah pula rahib itu keluar. Rahib itu datang ke Rasulullah dan memegang tangan baginda dan berkata pada Rasulullah, inilah utusan Tuhan sekalian alam yang akan diutuskan oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Terus ahli-ahli rombongan bertanya, macam mana dia tahu? Bagaimana kamu tahu hal ini? Rahib itu menjawab yang dia ada melihat rombongan-rombongan itu ketika masih dalam perjalanan sebelum nak berhenti, dan dia melihat ada pokok-pokok dan batu-batu yang bersujud, dan pokok-pokok itu hanya akan bersujud pada seorang Nabi sahaja. Dan rahib itu pun mengenali tanda-tanda kenabian yang ada pada bahu baginda Nabi SAW. Pendek cerita, rahib itu sediakanlah makanan untuk ahli-ahli rombongan dan minta Rasulullah SAW untuk turut serta. Dan apabila baginda mendekati, terdapat awan yang memayungi atau melindungi baginda dari matahari. Dan ketika Rasulullah SAW sudah pun sampai kepada mereka, ada sebuah pokok yang pada awalnya memayungi mereka. Tapi kemudian bila Rasulullah dah sampai, bayang-bayang pada pokok tu beralih ke arah baginda. Terus rahib tu bertanya, siapa penjaga budak ini? Abu Talib serta-merta menjawab, saya. Rahib ni terus meminta kepada Abu Talib, bawa budak ni balik. Abu Talib pun akur dan menghantar Rasulullah SAW pulang. Semua perkara yang berlaku ini, awan, bayang-bayang dan tanda-tanda kenabian itu, ini semua disebut sebagai irhas, sebuah perkara melanggari adat yang berlaku hanya kepada para Nabi sebelum diisytiharkan sebagai Nabi. Dan perkara itu baru sahaja sebahagian daripada semua perkara-perkara melanggar adat yang berlaku kepada Rasulullah SAW, dan ada yang dipanggil sebagai mukjizat, satu perkara luar biasa yang berlaku ketika baginda sudah pun menjadi seorang Nabi. Dan kalau anda semua ingin mendalami lebih banyak riwayat Rasulullah SAW, kehidupan, perjuangan dan perkara-perkara harian Rasulullah SAW, jom ikut kami dalam Umrah Cinta Rasul yang penerbangannya akan berlepas pada 23 Julai nanti. Masih sempat lagi untuk kita isi borang biru di bawah ni. Dan pada siapa yang berminat, boleh jemput ikuti kami untuk video-video yang lain.